Bila kita kata dia masuk neraka, dia kata, siapakah anda nak menetapkan seseorang itu masuk neraka? Aduh. Kawan dia pun like. Dapat 18 like. Mana nawak kan dia? 18 ekor bodoh. Nah. Bila kita kata bahawa gini masuk neraka, gini kena azab dalam neraka, dia boleh tulis dalam status, siapakah kita? Faham? Nak menetapkan seseorang itu masuk neraka. Tengok. Banyak ayat gitu. Tu. Orang gila tu. Boleh kenal gila. Gila khinzir. Kita tak tetapkan orang ni Yusuf bin Ismail, Abdullah bin Rahman masuk neraka. Tak boleh tu menetapkan orang. Kita menetapkan perangai yang layak ke neraka. Faham lagi? Kerana Nabi sebut, orang yang berdusta akan jerumus ke dalam neraka. Orang yang makan haram akan masuk neraka. Orang yang tidak sembahyang masuk neraka. Kita cerita lagu tu. Dia kata, siapakah anda mau menetapkan orang masuk neraka? Sakit kat ni. Macam-macam penyakit. Lepas tu kerajaan kena tambah lagi hospital. Gila. Faham? Kita bukan sewenang-wenang nak khabar orang ni kepala ni masuk neraka. Itu tak boleh. Kita cerita perangai-perangai yang Nabi cerita ahli neraka. Allah boleh mengampunkan. Faham? Ini tazkirah kena sebut. Takkan tazkirah tak apa dah tuan-tuan, walaupun kita minum arak, kita berjudi siang malam, tapi Allah Maha Pengampun. Takkan nak tazkirah lagu tu? Faham? Seronok lah orang. Kawan tu nombor ekor lah, kau cek benar dah. Ambil lagi nombor baru apa? Ustaz kata tak apa ni. Faham? Dalam kita kata haram pun dia tibas macam lagi. Jadi ingatlah, apa saja yang datang daripada Allah, ambil lah. Apa yang datang daripada Nabi, ambil lah. Yang wajib kita laksanakan, yang sunat kita buat mastata'tum, sekadar mana yang kita mampu. Kita tengok sekarang makin ramai orang yang bercakap pandai. Seolah-olah Allah dah pandai, dia nak ajar Allah Ta'ala, seolah-olah dia lebih pandai daripada Al-Quran dan hadis. Kita jangan ikut. Jangan ikut. Sebab Nabi pesan dah, akhir zaman orang akan jadi sesat. Ramai jadi sesat. Nabi kata, hatta law dakhulu juhra dabbin tabi'tumuhum. Umat aku nanti ramai akan ikut Yahudi Nasara. Habis jadi sesat. Bukan ikut sekali-sekala. Follow dah. Nabi kata, shibran fa shibra, zira'a fa zira'a. Sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Akan ikut kesesatan. Betul sungguh Nabi kata. Kemudian Nabi kata, hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum, sampai orang yang sesat itu masuk dalam lubang biawak pun pasti kamu akan turut masuk juga.